Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab hadis yang berkaitan dengan kisah-kisah ghaib. Dan sebelum saya nak mula, saya mendengar cerita daripada Datin Aliyah dan semua kawan-kawan juga pada pagi tadi memaklumkan kepada saya berkenaan dengan program Dr. Umar Sulaiman yang dijangka dibuat di negeri Selangor tidak dapat dilaksanakan, terpaksa berpindah venue daripada Selangor pergi ke Putrajaya International Convention Centre PICC. Dan penganjur pada ketika itu berada dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan kerana terpaksa ubah event venue last minute. Jadi kita doakan agar mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran yang tidak ada gantinya melainkan hanyalah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kesabaran itu. Dan saya juga ingin maklumkan bahawasanya jika negeri-negeri lain keberatan untuk melaksanakan program-program akademik yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, kalau negeri lain tidak memberikan ruang, marilah datang ke negeri Perlis. Kerana di negeri Perlis ini, insya-Allah, selagi mana kalau yang diajar itu ialah ilmu yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah, kalau yang diajar itu ialah ajaran ahli sunnah wal jamaah yang bersumberkan dengan dalil-dalil yang sahih, insya-Allah kita akan usahakan untuk dijayakan. Kerana Dr. Umar Sulaiman ni, dia pernah datang dekat Perlis awal tahun hari tu. Memang salah seorang daripada panel dalam Perlis International Sunnah Convention, yang saya sendiri percaya sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam bilik kuliah Zoom ini mungkin telah pun hadir di sana, ya. Mungkin telah pun hadir di sana bersama-sama dengan negeri Perlis. Dan insya-Allah mufti negeri Perlis dalam masalah ini sangat terbuka, sangat-sangat meraihkan isu-isu akademik yang ingin dibahaskan. Kita pun heran juga ketika mana orang kata apa, maksiat itu berleluasa dan sukar untuk dikawal, tetapi majlis-majlis ilmu terlalu disukar-sukarkan. Ya, kadang-kadang kita pun heran benda-benda yang bersifat hiburan di atas namakan agama begitu mudah untuk diluluskan. Sebelum ini pernah ada satu isu yang panas di negeri Selangor, yang mana kita tengok orang yang isap rokok yang digelar sebagai Gus Azmi, yang pernah sebelum ini isap rokok di atas pentas, yang dijemput daripada Indonesia, boleh pula berprogram di negeri Selangor, kan? Sebelum ini ada penceramah datang daripada negeri Konoha ini, siap sebut lagi yang isap rokok tu lah ahli sunnah, yang tak isap rokok tu Wahabi, boleh pula berceramah di
satu universiti dalam negeri Selangor. Tapi bila orang yang datang betul-betul dikenali sebagai penceramah yang mempunyai disiplin ilmu yang baik. Bukan kata di Malaysia saja, bahkan di dunia ini. Dia boleh berceramah di mana saja dalam dunia ini seperti Dr. Omar Sulaiman ni. Tapi bila nak pergi ke negeri, salah satu negeri di Malaysia ni jadi tak boleh. Jadi tak lulus. Kita pun heran. Kan? Yang merepek boleh pula. Yang merapu senang pula dapat tauliah. Yang tak tahu kelulusan, tak tahu ujung pangkal di mana dia belajar agama, boleh pula. Baru-baru ni kita pun dengar ada yang tak ada kelulusan agama pun, siap ada rakam lagi hubungan intim dengan isteri. Pernah juga pegang tauliah di salah sebuah negeri di Malaysia ni. Nasib baik ditarik balik, kan? Nasib baik ditarik balik, tapi pernahlah dapat tauliah tu. Bukan main senang pula, tak ada kelulusan agama pun. Jadi isu-isu yang seperti ini sebenarnya menyedihkan kita. Isu-isu yang seperti ini sebenarnya menjadikan kita duka cita. Kerana orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai pengaruh yang besar untuk mengajak manusia kembali kepada agama, tiba-tiba disusah-susahkan majlisnya. Tapi orang yang membaca hadis palsu, bebas pula. Orang yang merapu, meraban, meraban tebin kata orang Perak, boleh pula. Yang seru mayat, yang pergi tunggu kubur, yang percaya alam ini dikawal selia oleh wali kutub, boleh pula ada berceramah. Ini benda yang kita sangka dan kita jangka kita mungkin sudah hampir kepada penghujung dunia ini, yang mana sukar untuk masyarakat menerima sumber-sumber ilmu yang sahih. Jadi jangan susah hati. Pesan kepada penganjur, tahun depan kalau sukar untuk buat program lagi, datanglah ke negeri Perlis. Kerana negeri Perlis ialah negeri ilmu. Negeri Perlis meraihkan ilmu. Selagi mana ilmu itu bersumber kepada dalil yang sahih daripada Quran dan Sunnah, daripada ulama yang muktabar, kita akan benarkan. Tapi kalau nak buat program seru kubur, seru mayat, minta tolong dekat mayat, yang ni kita tak benarkanlah. Yang ni pergi tempat lain lah. Kerana apa? Kerana mayat tu yang perlu doa daripada kita. Bukan kita pergi minta doa daripada mayat tu. Okey. Itu sebagai satu mukadimah lah. Nak bagi semangat sikit pada kawan-kawan ni. Okey, kita pergi hari ini insya-Allah pada kisah yang telah disebutkan di dalam iklan pagi tadi. Saya share dalam media sosial saya, kisah yang ke-12. Siapa ada buku, boleh tengok buku. Siapa yang tak ada buku, boleh rujuk di skrin masing-masing. Saya akan kongsikan, tetapi dalam bahasa Arab lah. Kerana buku ni asalnya bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kisah Ats-Tsaniyatul Asyarah. Kisah yang ke-12. Rihlah manamiyah li ru'yatil mu'adzabin wal muna'amin fil barzakh. Rihlah ataupun rihlah ni kita kata apa? Rihlah ni adalah dalam bahasa Melayu kita panggil perjalanan, lawatan, mimpi. Dalam mimpi lah lawatan tu berlaku. Li ru'yatil mu'azzabin, untuk melihat golongan yang diazab dan golongan yang diberi nikmat di dalam barzakh. Okey. Kita tengok hadis yang dimasukkan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab dia ni. Dia kata apa? Hadis ni panjang. Saya nak baca keseluruhan, lepas tu baru nak terjemah. Takut tuan-tuan jadi bosan. Jadi saya baca sikit, saya terjemah sikit. Saya baca sikit, saya terjemah sikit. Kemudian barulah kita ambil manfaat daripada hadis ini. Okey, nasul hadis, teks hadis. An Samurata ibni Jundub radhiyallahu anhu qala. Maksudnya daripada Samurah ibni Jundub, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baca radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani mimma yukthiru an yaqula li ashabi har ra'a ahadun minkum min ru'ya. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ketika Nabi bersama dengan para sahabat, ketika Nabi masih ada dulu, ini dia cerita ni mungkin Nabi dah tak ada lah.
Sebab kalau Nabi ada, tak ada kepentingan lah nak riwayatkan hadis ni pada generasi lain, kan? Jadi dia cerita waktu Nabi ada. Sekarang Nabi dah wafat dah. Dia ceritakan tabi'in lah ni. Dia kata, dulu Nabi SAW ni banyak kali juga dok menyebut pada sahabat-sahabat dia, hal ra'a ahadum minkum min ru'ya? Ada tak siapa-siapa di kalangan kamu? Ada tak seseorang di kalangan kamu yang ada melihat mimpi? Maksudnya Samurah nak cerita Nabi SAW masa hidup dia dulu ni selalu tanya sahabat lain berkenaan dengan mimpi. Kalau ada mimpi, Nabi SAW akan cuba untuk takwil. Kalau ada mimpi, Nabi SAW cuba untuk mencari penyelesaian pada sahabat. Fayaqala fayaqussu alaihi ma sya'allahu ay yaqus. Jadi kalau ada di kalangan sahabat tu mana-mana orang yang bermimpi, mereka akan cerita kepada Nabi SAW. Mereka akan ceritalah, saya nampak ni, saya nampak ni. Jadi Nabi SAW cuba untuk selesaikan. Nabi SAW cuba untuk memberikan petunjuk. Kerana apa? Kerana mimpi ni, dia ada beberapa kategori. Mimpi Nabi confirm wahyu. Sebab itu mimpi Nabi Allah Ibrahim, ketika mana dia sembelih anaknya, dia terus faham itu adalah arahan Allah Azza wa Jalla. Nabi Ismail pun faham mimpi ayah dia tu adalah mimpi yang merupakan satu arahan daripada Allah. Ia merupakan wahyu. Tapi kalau mimpi yang bukan mimpi para anbiya, mimpi orang biasa macam kita. Mimpi orang biasa macam kita ni, ada kalanya dia memberikan petunjuk. Ada kalanya dia memberikan petunjuk. Ini dipanggil dalam hadis sebagai al-mubasyirat. Yang mana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis, Nabi kata, tidak ada lagi kenabian pada kamu melainkan hanyalah mubasyirat. Apa itu mubasyirat? Ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, mimpi yang benar, mimpi yang memberikan petunjuk. Cuma kadang-kadang mimpi yang memberikan petunjuk ni, dia tak bagi petunjuk tu direct. Mimpi yang beri petunjuk ni, ada kalanya dia berikan isyarat. Macam dulu, kalau siapa yang tuan-tuan pernah dengar kuliah saya pernah kongsikan, ada seorang ni pergi tanya dekat Tok Syekh, dia mimpi ayam masuk dalam rumah dia curi makanan dia. Jadi mimpi tu terlekat dalam kepala dia. Dia pun tanya dengan seorang Tok Syekh ni, apa maksud mimpi ni? Ayam masuk dalam rumah, curi makanan. Jadi Tok Syekh kata, kalau barang kau hilang nanti kau datang mai jumpa aku. Jadi dia pun tak duduk lama, betul lah barang dia hilang. Jadi dia mari jumpa Tok Syekh tu. Tok Syekh kata, cuba kau tanya dekat muazzin masjid, kalau dia ada masuk. Bukan nak tuduh. Sebab mimpi tak boleh jadi hujah, melainkan mimpi para anbiya aja. Mimpi tak boleh jadi hujah. Mimpi kita ni kita tak boleh jadikan dalil. Itu maksud tak boleh jadi hujah tu, tak boleh jadikan dalil dalam agama. Kita tak boleh nak reka hukum baru berdasarkan mimpi kita, tak boleh. Cuma dia kata pergilah tanya. Mana tahu dia masuk. Jadi bila tanya, betul lah. Muazzin tu pun terkejut. Maksudnya dia memberikan simbol, memberikan tanda. Kenapa? Kerana ayam ni ada persamaan dengan muazzin. Muazzin ni dia azan waktu subuh, kejut orang. Ayam pun dia berkokok waktu subuh. Dia kejut orang. Kan? Itu di antara persamaan dia lah. Tapi saya tak pandai tafsir mimpi ni. Saya tak pandai takwil mimpi ni. Tapi ada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan dia orang ni keistimewaan dan kebolehan untuk mentakwil mimpi-mimpi yang memberikan petunjuk-petunjuk tertentu, isyarat-isyarat tertentu ni. Okey. Itu mimpi yang pertama lah, mimpi yang benar. Ada juga mimpi yang merupakan mainan tidur saja. Dia tak memberikan apa-apa makna. Dia tak memberikan apa-apa makna. Kadang-kadang mimpi yang kita alami ni, apa yang kita sentiasa fikir dalam dunia. Dulu selalulah saya, bila waktu saya sambung belajar dulu, dah habis dah Viva ni. Sebelum Viva PhD, memang serabut lah. Takut, gerun, gentar. Tiba-tiba takdir lulus. Tapi malam tu tidur, mimpi dalam tidur tu tak selesai lagi PhD. Tak selesai lagi Viva. Tertanya-tanya juga, rasa macam dah selesai dah.
Tiba dalam mimpi tu pula orang jawab, belum lagi, dia kata. Jadi itu di antara mimpi yang menjadi mainan tidur. Ada juga mimpi yang menakutkan. Ya. Ha. Okey. Ada juga mimpi yang menakutkan, iaitu mimpi daripada syaitan. Yang mana Nabi SAW ajar kita, apabila kita ni ter apa ternampak mimpi yang menakutkan di dalam tidur, maka kita perlu ubah tempat tidur kita. Maksudnya kalau kita dalam mimpi tu, ya, kita mengiring di sebelah kanan, kita bolehlah mengiring di sebelah di sebelah kiri. Maksudnya Nabi SAW ajarlah supaya kita ubah, ya. Kita kita ubah, kemudian kita boleh untuk ha, ludah sikit. Isyarat ludah lah. Isyarat ludah 3 kali. Sambil kita membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung aku berlindung kepada Allah daripada syaitan. Ludah tu ludah bukan dengan kahak hijau lah. Satgi ludah belah kiri ni, kan? Ludah belah kiri, isteri belah kiri. Jenuh pula dia nak kena tahan kahak hijau kita. Bukan. Dia hanya uh, isyarat saja. Gitu. Ya. Maksudnya bangun, ya. Kemudian buat ludahan sikit belah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Ya. 3 kali. Kemudian ubah tempat tidur daripada pusing ke kanan kepada pusing ke kiri. Itu di antara sunnah Nabi SAW yang Nabi ajar kita kalau kita nampak dalam mimpi kita ni benda yang menakutkan. Okey. Kemudian Samurah kata lagi, wa innahu qala lana dzata ghadah. Nabi SAW ada sebut pada kami pada satu pagi. Nabi cerita. Kadang-kadang Nabi tanya sahabat. Selalu juga Nabi tanya. Tapi ada waktu Nabi cerita pada para sahabat apa yang Nabi nampak dalam tidur dia. Okey. Kata Nabi SAW pada satu pagi dengan sahabat-sahabat dia, innahu atani lailata atiyan. Nabi kata, sesungguhnya pada malam semalam, pada malam semalam telah datang kepadaku dua orang, dua entiti datang. Kalau tuan-tuan tengok kat nota saya sebelah tu, saya dah siapkan nota. Al-Imam Al-Qustullani dalam kitab di Irsyadus Sari, dia kata, wa fi hadisi Ali inda Ibni Abi Hatim malakan. Wa fil janais min riwayati Jarir annahuma Jibril wa Mikail. Dia kata dalam hadis Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dua yang datang kepada Nabi itu, ada dua yang datang kepada Nabi itu. Dalam riwayat Ali dia sebut dua malaikat. Dalam kitab Janais yang juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari, tapi dalam Kitabul Janais dalam bab yang lain daripada riwayat Jarir disebut malaikat yang dua tu adalah Jibril dan Mikail. Maksud yang datang kepada Nabi itu adalah Jibril dan Mikail yang datang dalam mimpi. Yang datang dalam mimpi Nabi SAW. Wa innahuma ibta'athani. Yang mana keduanya memang diutuskan untuk aku dan dia panggil aku. Wa innahuma qala li. Dan kedua mereka menyebutkan kepadaku, intaliq. Intaliq. Jom. Bergerak. Jom ikut. Macam itulah maksudnya. Wa innin talaqtu ma'ahuma. Lalu aku pun beredar bersama mereka berdua. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'. Dan kami datang kepada seorang lelaki yang muttaji'. Apa itu muttaji'? Lelaki yang baring mengiring. Wa iza akharu qa'imun alaihi bisakhrah. Dia berbaring dalam keadaan mengiring di atas lambung dia, di atas sisi badan dia.
tiba-tiba ada seorang yang lain berdiri memegang batu. Wa idza huwa yahwi bisakrah li ra'sihi fayathlaghu ra'sahu. Tiba-tiba dia hentak batu tu ke kepala kawan ni. Lalu pecah kepala kawan ni. Fayatadahdahu fayatadahdahal hajaru ha huna. Lalu batu yang dihentak kepada kepala orang ni tadi, ya, apa ni, batu yang terhentak tadi ni bergolek ke arah orang yang baling tadi, orang yang pegang batu tu tadi. Maksudnya Nabi nak bagi tahu ada orang yang kena seksa yang pun nampak dalam mimpi ni. Macam mana dia diseksa? Dia disuruh baring, lalu orang hentak kepalanya dengan batu. Jadi batu tu lepas hentak kepala orang ni, dia bergolek. Dia bergolek ke arah pembaling tu tadi. Fayatba'ul hajara fayakhudhuhu. Lalu orang yang baling ni pun dia ikut batu tu, dia ambil balik batu tu. Batu tu dah boleh, dia ambil. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Dan dia tak kembali ke tempat asal dia. Yang baling tadi ni, kan dia pergi kejar batu tu. Dia pergi ambil batu yang bergolek tu. Dia tidak kembali ke tempat asal dia, melainkan kepala orang yang pecah tadi ni kembali sihat seperti mana sebelum dibalik. Summa ya'udu alaih. Kemudian orang yang baling ni kembali balik ke tempat asal dia, kembali balik ke tempat asal dia, fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihi al-marratal ula. Lalu dia buat seperti mana yang dia buat kali pertama tadi ni. Dia buat seperti mana yang dia buat kali pertama tadi ni, dia hentak balik, kemudian pecah. Dia pergi kejar batu tu balik, kepala tu sihat balik. Dia hentak lagi, pecah lagi. Itulah yang dia buat berulang-ulang. Kata Nabi SAW, yang ni aku nampak dalam mimpi. Pertama, qala qultu lahuma. Kata Nabi SAW, aku menyebut kepada kedua mereka, yakni kepada dua malaikat, Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail. Qultu lahuma, aku mengatakan kepada keduanya, Subhanallah, ma hadhan, maha suci Allah. Kan? Apa dua ni? Kan? Apa dua ni? Qala qala li. Kan? Kata Nabi SAW pun, Nabi bersabda, Nabi kata, kedua mereka sebut pada aku, intaliq, intaliq. Jom kita jalan dulu. Jom kita jalan. Fantalaqna, lalu kami pun beredar. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah. Lalu kami pun sampai kepada seorang lelaki yang baring telentang. Dia baring telentang. Qafah ni tengkuk belakang. Ini qafah. Dia baring di atas tengkuk belakang dia. Masuk baring telentang lah. Wa iza akharu qa'imun alaihi bikallub. Tiba-tiba ada seorang tu berdiri kat dia dengan memegang cangkuk. Kalub ni cangkuk. Ya? Cangkuk yang biasa digunakan untuk cangkuk daging lembu. Itu kalub. Ya? Dia macam Pirate of Caribbean. Pirate kan biasa tangan tu dia balut, lepas tu dia letak cangkuk kan. Itu macam tu. Baik. Min hadid. Cangkuk tu daripada besi. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharshiru shidqahu ila qafah. Dia pegang cangkuk tu kat tangan dia. Kemudian dia datang ke sebelah bahagian wajah orang yang baring telentang tadi ni. Fayusharshiqu shidqahu ila qafah. Dia pun tarik. Dia tarik pipi ni. Shidq ni pipi, mulut ni. Dia tarik ke arah tengkuk belakang. Wa min kharahu ila qafah, dia tarik hidung ni ke arah qafah. Wa ainahu ila qafah, dia tarik mata ke arah sini. Qala wa rubbama qala Abu Raja',
Nah, perawi kata boleh jadi Abu Raja Al-Utari, salah seorang perawi menyebutkan, dia kata fayashuk, lalu sebelah muka dia ni koyak. Dah tarik mulut, tarik hidung, tarik mata dengan cangkuk besi. Koyak. Qala summa yatahawwalu ila al-janib al-akhar. Kemudian dia pun berpindah ke sebelah lagi. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janib al-awwal. Lalu dia pun buat macam mana dia buat pada sebelah tadi tu. Dia pergi belah sini pula, dia koyakkan belah sini pula. Dia tarik yang mulut belah sini, dia tarik hidung belah sini, dia tarik mata belah sini. Fama yafrughu min zalikal janib. Nabi kata, dia tak selesai pun buat sebelah ini, melainkan yang belah sini elok. Hatta yasihha zalikal janib kama kan. Tak selesai lagi buat benda ni, yang belah sini tak selesai lagi dikoyakkan, yang ni dah elok sihat balik. Summa ya'udu alaih. Bila dah koyak belah sini pula, dia pergi belah sini pula, belah sini dah sihat. Belum selesai yang belah sini pula elok. Belum selesai yang belah sini pula elok. Maka dia koyak tu sentiasa. Summa ya'udu alaih, dia buat, dia patah balik ke belah sini pula. Fayaf'alu misla ma fa'ala al-marratal ula. Dia buat macam mana dia buat kali pertama tadi. Oh. Lalu Nabi SAW pun tanya dekat Jibril dan Mikail. Qultu subhanallah, ma hadan? Nabi kata, maha suci Allah. Nabi terkejut. Nabi terkejut. Subhanallah. Ma hadan? Nah, ini salah satu daripada dalil lah. Bila kita terkejut, kita disyariatkan untuk sebut juga subhanallah tu. Subhanallah ni bukan hanya sekadar dalam solat saja. Bukan hanya dalam keadaan, ya, dalam keadaan kita nak turun saja. Sebab Jabir kata apa? Kami bermusafir bersama dengan Nabi SAW. Iza sa'idna kabbarna. Apabila kami naik, kami bertakbir. Wa idza nazalna sabbahna. Apabila kami turun, kami bertasbih. Dalam sujud pun kita tasbih. Dalam rukuk pun kita tasbih. Tasbih ni bukan hanya sekadar waktu gitu saja. Waktu kita terkejut pun, subhanallah. Ma'adhan. Apa dua jenis ni? Apa dua ni? Kan? Qala li intaliq, intaliq. Lalu kedua malaikat ni pun kata, jom kita jalan dulu, jalan, jalan. Fantalaqna, lalu kami pun beredar. Fa'ataina ala misli tanur, lalu kami pun datang pada satu tempat yang kami nampak di situ ada tanur. Tanur ni apa? Tanur ni bekas, yang besar di tengah, kecil di buncung. Kira macam bekas pembakar yang kecil dekat muncung, tengah dia tu besar. Fa idza fihi laghatun wa aswat. Nabi SAW kata, aku dengar bunyi jeritan dan suara. Lagat ni jeritan yang tak dengar butir perkataan. Aswat ni suara. Mungkin dengar butir perkataan lah. Ada jeritan yang aku tak dengar bunyi butir. Jerit aja. Ada suara-suara yang mungkin dengar dia punya bunyi-bunyi butir-butir perkataan tu. Fattala'na fihi. Lalu kami pun tengok dalam bekas tu. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un 'urah. Tiba-tiba dalam bekas tu ada lelaki dan ada perempuan yang telanjang. Ada lelaki dan ada perempuan yang bogel. Wa idahum ya'tihim lahabun. Bila datang saja flame, bila datang saja api, lidah api. Lahab ni flame, nyalaan api. Apabila datang saja nyalaan api min asfala minhum, yang datang daripada bawah, fa idza wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Mereka jerit pasal apa? Mereka jerit bila datang nyalaan api daripada bawah. Maksudnya bekas tu kat atasnya kecil, api datang daripada bawah, tengahnya tu besar. Jadi bakar mereka, menjerit. Bila bakar datang api, menjerit. Fa idza atahum dzalikal lahab daw. Apabila datang aja
apa ni, api daripada bawah mereka tu, mereka pun menjerit. Mereka menjerit kesakitan. Dau-dau. Dau-dau ni maksud jerit dengan jerit yang sebenar-benarnya. Bukan jerit biasa-biasalah. Okey? Okey. Mana tadi? Okey, ni. Tadi saya share, lepas tu dia terhenti ya share. Okey. Baik. Qala faqultu lahumma, aku berkata kepada Jibril dan Mikail tu, ma haula? Ni apa pula dia orang ni? Kan? Apa pasal dia orang ni? Qala li, kedua mereka kata, kedua malaikat kata, intaliq, intaliq, jalan, jalan. Jom kita beredar, jom kita beredar. Qala fantalaqna, Nabi SAW pun sebut, fantalaqna, kami pun beredar, fa ataina ala nahrin. Ya. Kami pun sampai di satu sungai. Hasibtu annahu yaqul ahmar mithlud dam. Yang mana perawi kata, aku sangka Nabi sebut warna sungai itu merah seperti darah. Wa idza fin nahar rajulun sabihun yasbah. Tiba-tiba aku tengok, kata Nabi dalam mimpi aku tu, dalam sungai yang merah warna darah tu ada seorang lelaki yang sedang berenang. Wa idza ala shattin nahar rajulun. Ya. Dia apa? Nabi SAW tengok dia ni berenang dalam lautan, dalam sungai yang berwarna darah, warna merah. Wa idza ala shattin nahar rajulun qad jama'a indahu hijarah kathirah. Tiba-tiba Nabi kata dekat tebing sungai tu, kan? Dekat tebing sungai tu ada apa? Ada seorang lelaki yang sedang menghimpunkan batu-batu. Dekat tebing sungai tu ada lelaki yang himpun batu-batu. Batu-batu yang banyak. Wa idza zalika sabih yasbahu ma yasbah. Orang yang berenang dalam sungai itu dia berenanglah. Summa ya'ti zalika allazi qad jama'a indahu al-hijarah. Kemudian dia pergi orang yang himpunkan batu-batu tu. Fayafgharu lahu fahu fayalqamuhu hajara. Lalu dia pun buka mulut dia masukkan batu yang banyak tu. Dia batu yang dikumpul banyak tu, dia masukkan batu sebiji. Fayantaliq yasbah thumma yarji'u ilayhi. Kullama raja'a ilayhi faghara lahu fa'alqamahu hajara. Dia pun beredar. Bila dah kena masukkan batu dalam mulut dia pun beredar. Lepas tu dia pergi berenang. Lepas tu dia patah balik. Buka mulut balik. Masukkan batu balik. Lepas tu dia pergi berenang balik. Begitulah keadaan dia. Lalu Nabi SAW pun sebut kepada Jibril dan Mikail, ma hadhan? Apa pula pasal ini? Dua orang ni. Seorang masukkan batu dalam mulut. Seorang dah masuk batu pergi berenang. Ya? Qala li intaliq, intaliq. Kedua-duanya mengatakan, jalan dulu. Jalan dulu. Qala fantalaqna fa'ataina ala rajulin karihil mar'ah. Lalu kami pun beredar. Kami datang pada seorang lelaki yang dia punya penampilan dia sangat-sangat buruk. Ka'akrahi ma antara'in rajulan mar'ah. Dia punya penampilan sangat buruk. Seburuk-buruk manusia yang kau pernah, seburuk-buruk penglihatan yang kau pernah tengok, dialah. Seburuk-buruk lelaki yang kau pernah tengok, dialah. Wa idza indahu nar yahushuha wa yas'a haulaha. Dan di sisi dia tu ada api. Di sisi dia tu ada api yang dia tiup dan dia keliling api itu. Qala qultu lahumma ma hadha? Aku bertanya kepada kedua malaikat, yang ni apa pula? Qala intaliq, intaliq. Kedua-dua mereka tetap sebut pada aku, jalan, jalan.
Fantalaqna fa'ataina ala raudatin mu'tammah. Lalu kami pun beredar. Kami sampai di satu taman yang mu'tammah. Taman yang kehijau-hijauan. Hijau dia tu gelap. Punya banyaknya tumbuhan kat situ. Hijau dia gelap jadi macam hitam. Fiha min kulli launir rabi'. Yang mana dalam tamannya itu banyak tumbuh-tumbuhan berwarna-warni seperti mana warna-warninya tumbuhan pada musim bunga. Wa idza baina dhahrai raudah, tiba-tiba di tengah-tengah taman itu rajulun tawilun, ada seorang lelaki yang tinggi, la akadu ara ra'sahu tulan taulan ataupun tulan. Dia kata aku tengok, kata Nabi SAW, aku tengok ada seorang lelaki yang tinggi. Aku tak pernah tengok lelaki yang tinggi itu sehingga kepalanya pun aku tak tengok sebab kepalanya di langit. Tinggi sangat. Kepalanya tak nampak, tinggi kan? Wa idza haula ar-rajul min aktsari wildanin ra'aituhum qad. Di keliling lelaki itu ada banyak anak-anak kecil. Dan aku rasa itulah paling banyak aku tengok anak-anak kecil dalam hidup aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu lahumā mā hādhā. Aku bertanya kepada kedua malaikat ni, apa pula ni? Ma haula? Apa pula depa tu? Qala intaliq intaliq. Mereka berdua kata pada aku, beredarlah, beredarlah. Fantalaqna. Kami pun bergerak. Fantahaina ila rawdatin 'azimah. Lalu kami pun sampai di satu taman yang besar. Lam ara rawdatan qat a'zama minha wala ahsan. Aku tak pernah tengok mana-mana taman yang sebesar itu dan sebaik itu, yang secantik itu. Qala li. Lalu kedua malaikat ni pun sebut pada aku, irqa. Panjat. Naik. Ya? Naik. Fartaqaitu fiha. Aku pun naik kat taman tu. Fartaqaina fiha. Kedua-dua kami semua. Aku naik, dua malaikat tu pun naik. Fantahaina ila madinatin mabniyatin bilabinin zahabin walabini fiddatin. Fantahaina ila madinatin mabniyah. Kami sampai di satu kota yang dibina bilabini zahabin, daripada batu-bata yang diperbuat daripada emas dan batu-bata yang diperbuat daripada perak. Fa'ataina babal Madinah. Kami sampai di pintu kota itu. Fastaftahna. Kami minta untuk dibuka. Fafutiha lana. Lalu dibuka untuk kami. Fadakhalnaha. Kami pun masuk. Fatalaqana. Fatalaqana. Kami disambut di dalam taman itu rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in wa syatrun ka akbahi ma anta ra'in, kata Nabi. Kami disambut oleh lelaki-lelaki yang mana keadaan mereka tu separuh keadaan mereka sebaik-baik keadaan yang kau pernah tengok, dan separuh lagi daripada mereka tu seburuk-buruk yang kau pernah tengok. Sebahagian ulama ada perbezaan pandangan dalam masalah ni. Apa maksud Nabi tengok sebahagian baik, sebahagian buruk ni? Ada yang kata sebahagian daripada kumpulan tu baik, sebahagian buruk. Maksudnya ada dua kumpulan. Satu kumpulan baik, bagus sungguh penampilan dia. Ada satu kumpulan teruk sangat penampilan dia. Ada yang kata tak. Setiap yang menyambut Nabi SAW pada waktu tu, badan dia orang tu ada separuh-separuh. Separuh baik, separuh tak baik. Saya cenderung pada pendapat yang kedua ni. Kerana ada petunjuk di hujung nanti kita akan tengok. Ada petunjuk di hujung nanti kita akan tengok. Sebenarnya yang sambut Nabi SAW pada kota itu, orang yang separuh badan dia elok, separuh badan dia tak elok. Okey. Qala lahum. Kedua malaikat kata pada orang-orang yang menyambut Nabi itu, idhabu. Pergilah kamu. Faqa'u fi dhalikan nahar. Pergilah kamu. Benamkan diri kamu di dalam sungai itu. Sungai yang ada dalam taman tu lah. Wa idza nahrun mu'taridun yajri. Tiba-tiba ada sungai yang terbentang, yang mengalir. Ka'annama ahul mahdul minal bayad. Yang mana airnya tu
putih daripada uh, bersih air dia tu. Putih air dia tu. Fadhahabu, mereka pun pergi. Fawaqa'u fi, lalu mereka pun masuk dalam sungai itu. Thumma raja'u ilaina, kemudian mereka kembali kepada kami. Qad dhahaba zalika su anhum. Lalu bila mereka mandi dalam sungai itu, kan? Hilanglah yang buruk tu. Hilanglah keburukan tu. Fasaru fi ahsani surah. Lalu mereka menjadi sebaik-baik penampilan bila dah mandi kat sungai itulah. Qala li, kedua-dua malaikat kata pada aku, hadhihi jannatu adn. Inilah jannatu adn, inilah syurga Aden. Wa hadzak manziluka. Di sana tu tempat rumah kamu dalam syurga Aden, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun kata apa? Fasama basari su'uda. Aku pun pandang ke atas. Aku pandang ke atas, aku perhati. Fa idza qasrun mislur rababah. Aku tengok ada istana. Yang mana istana tu macam awan putih. Rababatil bayda. Kira macam White House dalam syurga lah. Kat dunia ni kita kan ada White House yang perasan paling berkuasa dalam dunia ni, iaitu US. Dekat syurga nanti Nabi SAW pun ada White House. Eh? Ada White House juga. Okey. Cuma White House yang orang kata apa? Yang lebih hebat daripada White House yang ada dalam mana-mana bahagian dalam dunia ni. Okey. Qala li, kedua-dua malaikat tu berkata, hadaka manziluka. Tu rumah kau, wahai Nabi Muhammad SAW. Qultu lahuma barakallahu fikuma. Moga Allah memberkati kalian berdua. Zarabni fa'adkhuluhu. Tinggalkanlah aku nak masuklah rumah tu. Kata kedua malaikat, ammal an fala. Adapun sekarang tak boleh. Wa anta dakhilu. Tapi jangan risau, engkau tetap akan masuk juga nanti. Qala qultu lahuma. Maka Nabi SAW pun tak bantahlah, dan Nabi cakap macam tu, ada malaikat cakap macam tu, mestilah itu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qultu lahuma, kata Nabi kepada dua malaikat ni, fa inni qad raaitu mundul lailah ajaba. Aku telah melihat daripada malam ni tadi ni, bermula perjalanan tadi ni, benda yang ajaib, benda yang menakjubkan, benda yang aku jadi heran. Fama hadzal ladzi raait? Apa yang aku nampak tadi tu? Nabi tanya pada malaikat ni balik. Sebab tadi Nabi tanya, dia berkata intalik, intalik. Kan? Nabi tanya, dia orang kata apa? Intalik. Jom kita jalan, jom kita jalan. Jadi Nabi tanya balik, ni dah macam nak tamat dah ni perjalanan ni. Maka Nabi SAW pun cerita pada para sahabat, malaikat cerita balik. Qala li, kedua malaikat pun kata pada aku. Dia kata apa? Ama inna sanukhbiruka. Amma inna sanukhbiruka. Kami akan cerita pada kamu. Amma rajulul awal. Adapun lelaki yang awal, alladhi ataita alaihi yuslaghu ra'suhu. Yang kau pergi tadi tu, yang pertama yang kau tengok tadi, yang hancur kepalanya dengan batu tadi, bil hajar tadi, fa innahu ar-rajul ya'khudhul Qur'an fayarfaduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Itu adalah lelaki ya'khudhul Qur'an. Lelaki yang mengambil Al-Quran. Dia ambil Al-Quran, fayarfuduhu. Dia ambil Al-Quran, tapi dia tolak Al-Quran. Dia tinggalkan Al-Quran. Dia tahu isi kandungan Quran, tapi dia tak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Wa yanamu 'anis salatil maktubah. Dan dia ni malas dalam nak bangun tidur untuk salat fardu. Dia malas. Amma ar-rajulu alladhi ataita alayhi yusharsharu shidquhu ila qafah. Adapun lelaki
yang kau pergi tadi jumpa dia dalam keadaan dikoyak mulutnya ke arah, ditarik mulutnya ke arah tengkuk belakangnya, ditarik hidungnya ke arah tengkuk belakangnya, ditarik matanya ke arah tengkuk belakangnya. Fa innahu rajul yaghdu min baitihi fayakzibul kadhibah tablughul afaq. Adapun dia ni yang dikoyak muka kiri kanan ni ialah orang yang dalam dunia ni dulu mereka ni keluar daripada rumah menipu dengan satu tipu yang mana tipu dia tu boleh sampai ke ufuk. Tipu dia tu bukan calang-calang punya tipu. Tipu dia tu memang tipu betul-betul. Sampai satu dunia percaya. Sampai satu dunia percaya. Kerana apa? Kerana hebatnya dia menipu. Sebab itu Ibn Arabi sebut, dia kata dikoyakkan mulut dia, dikoyakkan orang kata apa? Hidung dia, dikoyakkan mata dia. Kerana nak bagi tahu itu adalah tempat maksiat yang dia buat. Dia menipu ni, dia menipu dengan mulut dia. Dah tu kenapa hidung kena koyak? Sebab hidung ni dan mata ni memberikan reaksi. Ha. Sebab itu kata Ibn Hubairah, dia kata, orang yang menipu ni, nak bagi tipu dia tu betul-betul nampak macam real, dia terpaksa buat memek muka yang hebat. Memek muka untuk orang percaya kat dia. Kan? Dia kena buat memek muka tu. Memek muka ni dengan bantuan matanya, dengan bantuan hidungnya, kerut-kerut apa semua tu kan. Itu dia. Maka sebab itu dikoyak-koyakkan. Itu di antara yang disebut oleh ulama-ulama hadis lah ketika menghuraikan hadis ni. Okey. Wa amma rijal wan nisa al-urah, adapun lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang bogel tadi ni, allazi fi misli bina'i tanur, yang diletakkan dalam macam oven besar tadi ni, oven besar tadi ni, fahumuz zunatu wazzawani, mereka itu adalah penzina-penzina lelaki dan penzina-penzina perempuan. Mereka ni penzina. Wa amma ar-rajul alladhi ataita alayhi yasbahu fi an-nahar wa yulqamu al-hajara fa innahu akilur riba. Adapun laki yang duk berenang dalam sungai merah yang berwarna darah tu, yang disuap batu dalam mulut dia tu, dia itulah orang yang memakan riba. Dia itulah orang yang makan riba. Adapun lelaki yang penampilan dia buruk tadi, yang duduk di sisi api tadi, duk tiup api, duk nyalakan api, dan duk pusing-pusing di keliling api, fa innahu malikun khazinu jahannam. Itulah malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Itu rupanya malaikat Malik tu. Wa amma ar-rajulut tawil, adapun lelaki yang tinggi, alladhi fir rawdah, yang berada di tengah-tengah taman tadi, yang tinggi sampai kepala pun tak nampak, kepala kat langit, fa innahu Ibrahim alaihi salam, dia adalah Ibrahim alaihi salam. Wa ammal wildan, adapun anak-anak kecil, alladzina haulahu, yang berada di keliling Nabi Ibrahim, fa kullu mauludin, mereka tu semuanya adalah bayi yang dilahirkan mata alal fitrah, yang mati di atas fitrah. Maksudnya mati masa kecil. Anak-anak kecil yang mati dalam keadaan mereka masih belum baligh, mereka akan dijaga oleh Ibrahim. Sebab tu dalam doa ketika mana kita doa untuk anak-anak kecil yang meninggal dunia ni, kita kata apa? Waj'alhu fi kafalati Ibrahim. Jadikanlah anak-anak kecil ni berada di bawah jagaan Nabi Ibrahim. Sebab ni faqala ba'dul muslimin, sebahagian daripada orang Islam bertanya, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, ya Rasulullah, adakah anak-anak orang kafir, anak-anak orang musyrik yang mati kecil pun dijaga oleh Nabi Ibrahim? Faqala Rasulullah SAW, wa auladul musyrikin, anak-anak orang musyrikin pun sama juga dijaga oleh Nabi Ibrahim. Wa ammal ladzina kanu syatrun minhum hasana wa syatrun qabiha, ya, fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara syai'an tajawazallahu anhum. Ni sebut ini petunjuk dia tadi. Yang saya kata ada dua tafsiran. Satu tafsiran kata yang sambut Nabi dekat taman tu tadi, ada yang kata
ada dua kumpulan. Satu kumpulan sebahagiannya semua bagus-bagus penampilan, satu bahagian buruk-buruk. Ada yang kata tak. Semuanya semuanya ada sebahagian-sebahagian. Maksud semuanya ada dua penampilan. Satu penampilan baik, satu penampilan buruk. Sebelah jasadnya baik, sebelah jasadnya buruk. Nabi kata apa kat sini? Nabi kata ada pun kaum yang sebahagian mereka baik, sebahagian badan mereka buruk. Mereka adalah kaum yang mana telah mencampur adukkan amalan saleh mereka dengan amalan-amalan buruk mereka. Tetapi Allah mengampunkan mereka sehingga mereka itu dibenarkan untuk mandi daripada sungai tersebut, mandi di sungai tersebut, dan akhirnya sungai itu menjadikan dia orang ni, ya, menjadikan dia orang ni bersih daripada segala aib dan segala keburukan yang ada pada badan mereka. Itu di antara um, terjemahan yang boleh saya berikan. Apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Yang pertama sekali, ya, dalam sebahagian riwayat disebutkan bahawasanya Nabi SAW tanya mimpi para sahabat ni, dan juga Nabi menceritakan kisah ni kepada para sahabat lepas Nabi bagi salam lepas salat. Ya, di mana Nabi SAW salat, lepas tu Nabi SAW pun uh, terus pusing ke belakang. Terus pusing ke belakang. Ini ada dalam riwayat Imam Muslim yang lain. Yang mana dalam riwayat Imam Muslim yang lain, daripada Samurah bin Jundub juga, dia kata, kana Nabi SAW idza shalla subuh. Nabi ni bila salat subuh ataupun salat ghadah, Nabi akan, lepas salat, Nabi akan pusing. Nabi akan zikir, Nabi pusing, sambil-sambil berzikir. Lepas tu Nabi akan tanya. Habis zikir tu Nabi akan tanya. Nabi akan tanya. So ini di antara sunnah yang digariskan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis ni, sunnah kepada imam yang telah selesai menjadi imam salat pusing ke belakang. Di antara faedahnya adalah nak bagi tahu kepada orang yang baru masuk dalam masjid, yang lambat datang, salat dah habis. Ini membuktikan bahawasanya di zaman Nabi SAW wirid tu dilakukan dalam keadaan suara yang rendah. Kalau wirid kuat-kuat, dah tentu tak payah pusing. Pun tak apa, kerana orang dah tahu solat dah habis. Okey. Yang kedua, Nabi SAW bertanya mimpi kepada para sahabat ni, kerana Nabi tahu para sahabat ni saleh, bercakap benar. Dan Nabi tahu mimpi sahabat ni mimpi yang benar. Jadi sebab itu Nabi nak tolong untuk berikan mereka ni panduan. Berikan mereka ni panduan. Tapi kita pun boleh jugalah nak tanya kalau kawan kita ada mimpi apa-apa kan. Okey? Kenapa Nabi tanya lepas subuh? Sebab lepas subuh ni waktu kita baru lepas bangun tidur. Kalau nak tunggu lambat-lambat takut mungkin terlupa dia punya pendetilan tu. Jadi Nabi SAW pun tanya awal-awal. Lepas subuh tanya dah. Dan boleh untuk kita bercakap tentang urusan ilmu dan tafsiran mimpi lepas subuh, lepas salat subuh. Masuk kuliah-kuliah subuh kita tu okey lah. Kita buat kuliah subuh kat masjid kan. Itu okey lah. Ada dalilnya dalam syarah. Dan apabila nak mengajar ilmu, dibenarkan untuk kita membelakangkan kiblat. Walaupun sebenarnya kalau kita berdoa kita disuruh untuk pandang kiblat kan. Tapi untuk mengajar ilmu tak ada masalah untuk membelakangkan kiblat. Sama juga bila berkhutbah, khutbah Jumaat. Kita pandang kiblat, pandang khatib, khatib membelakangkan kiblat. Sebab itu kata Imam Nawawi, ini adalah sesuatu yang digalakkan, bahkan disyariatkan. Ibn Hajar kata, wa fihi anna tarka istiqbalil qiblah lil iqbali alaihim la yukrah. Ini membuktikan tidak makruh untuk kita tinggalkan menghadap kiblat untuk bercakap dengan makmum. Tidak dimakruhkan. Bahkan disyariatkan seperti
khatib dalam uh, salat Jumaat. Okey. Okey. Apa lagi faedah yang boleh kita ambil? Kita pergi kepada apa yang ditulis oleh Syekh Omar Sulaiman Ashqar. Okey. Dia kata apa? Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yujidu ta'bira ma ra'ahu aw ra'ahu ashabu. Nabi ni pandai mentakbir mimpi. Takbir ni maksudnya Nabi ni pandai mentafsir mimpi. Mimpi dia sendiri pun dia tafsirkan. Mimpi sahabat dia pun dia tafsirkan. Dan Nabi suka nak dengar mimpi sahabat-sahabat ni, sebab tu dia tanya. Cuma mimpi para anbiya haqqun wa sidq. Mimpi para nabi benar, hak dan benar. Wa kadzalika ru'a jami'il anbiya. Begitu juga mimpi sekalian para nabi. Ha, sekalian para nabi. Mimpi mereka adalah benar. Wa amma ghairuhum, adapun selain daripada nabi, faminha ru'yas sadiqah. Ada mimpi yang benar. Wa minha ru'yal kadhibah. Ada mimpi yang tipu, mimpi syaitan tadi. Mimpi yang datang dari syaitan. Wa minha ahadithun nafs. Ada mimpi yang datang daripada bisikan jiwa yang saya sebut tadi tu. Terbawa-bawa masuk dalam mimpi, benda yang kita fikir dalam dunia. Okey? Fil hadithi, kata Syekh Umar Sulaiman Ashqar, dalam hadis ni terdapatnya dalil yang menunjukkan tak ada masalah pun nak nak tafsir mimpi sebelum terbit matahari. Sebab Nabi sendiri buat. Lepas salat subuh, Nabi tanya sendiri. Sebab ada sebagian ulama kata benda tu makruh dan tak benar, menyalahi hadis ni, pandangan itu. Boleh, tak ada masalah. Yang seterusnya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Tuhan beri adalah sebahagian daripada sejenis daripada um, amalan yang kita buat. Sebab apa? Tengok orang yang menolak ajaran Al-Quran, dan orang yang tak bangun solat fardu, kepalanya dihancurkan. Sebab apa? Sebab dia hafal Quran dengan otak dia. Dia tak mau semayang fardu. Kepala dia lah yang berat. Hentak kepalanya bagi pecah. Ha. Orang yang menyebarkan pembohongan, maka dia rosakkan mukanya. Sebab muka tu yang main peranan. Manakala orang yang berenang di sungai darah, kerana orang yang makan riba ni menyusahkan orang lain. Itu orang panggil lintah darat tu. Dia hisap darah orang. Begitulah keadaannya. Maka Allah Ta'ala berikan dia balasan yang setimpal dengan apa yang kita buat dalam dunia ni. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang takut dengan dosa ni. Ya? Dan hadis ni mengandungi satu amaran supaya kita ni janganlah meninggalkan ajaran kitab Allah. Jangan tidur sehingga meninggalkan salat. Tapi kalau ini khas untuk orang yang memang dia tak nak bangun. Tapi kalau betul-betul tertidur sampai tak sedar, yang tu tak ada masalah. Kerana Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis yang lain, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tertidur sehingga tak sedar salat ataupun terlupa, maka hendaklah dia ganti semula apabila dia ingat. Okey? Yang tu dimaafkan. Yang ni tak. Yang ni orang tu dah bangun dah. Tiba dia tidur balik. Malas nak bangun. Yang ni kena. Yang ni yang dihentak kepala tadi. Okey. Hadis ni juga nak bagi kita amaran lah. Nak bagi kita amaran supaya kita tak menyebarkan pembohongan. Mungkin zaman dulu nak sebarkan pembohongan tu ialah sukar berbanding zaman ni. Zaman ni kadang-kadang kita tengok cyber trooper ni pun kita heran. Dia ni dengan bayaran yang tak seberapa tu berbaloi ke nak duk buat dosa-dosa menyebarkan fitnah ni? Kadang-kadang kita pun heran. Tak ada rasa takut ke? Sebab apa? Sebab fitnah yang tersebar ni nak betulkan balik tu bukan mudah, tuan-tuan.
Hmm. Dulu kan saya pernah sebut tentang bagaimana orang fitnah saya, hina Imam Syafi'i, tolak Imam Syafi'i. Kita pun heran bila masa kita buat. Bila kita tanya kat dia, bila yang kita buat? Dia pun tak boleh nak jawab. Dia pula bagi tahu kat kita. Carilah sendiri. Engkau punya ceramah sendiri, takkan kau tak tahu. Kita kata sebab kita tak ingat. Memang kita tak akan buat menghina Imam Syafi'i ni. Kan? Kalau ada pun mungkin dia tersalah faham tu. Kan? Ataupun mungkin kita tengah kritik pandangan mana-mana yang bukan pandangan Imam Syafi'i, tapi dia rasa itu pandangan Imam Syafi'i. Itu boleh jadi. Itu boleh jadi. Tapi disebarkan konon-kononnya saya menghina Imam Syafi'i. Okey. Kemudian yang ketujuh, amaran juga daripada melakukan zina. Jangan. Kerana apa? Dia punya dosa akan diletakkan macam dalam oven tadi dan diletakkan api di bawah. Menjerit-jerit. Ya. Dan um, hadis ni juga memberi ancaman kepada kita tentang riba. Riba ni bahaya. Riba ni pada masyarakat awam ni mungkin tak nampak macam dosa besar. Sedangkan dia dosa besar. Kita terlibat dengan bank konvensional. Kita terlibat dengan along. Tak rasa. Tapi sebenarnya itu adalah dosa yang besar. Dosa riba ni lebih besar dosa dia daripada makan babi. Dosa riba ni lebih besar dosa dia daripada minum arak. Makan babi orang Melayu rasa dosa besar, betul? Minum arak orang Melayu rasa dosa besar, betul? Tapi makan riba, dosa lebih besar daripada itu. Sebab tu kita jangan terlibatlah dengan konvensional, bank-bank konvensional. Jangan terlibat dengan apa? Dengan apa ni, insurans. Pergi beli takaful. Takaful tu halal insya-Allah. Okey, yang kesembilan, bila Nabi SAW bagi tahu kat kita dia nampak Malik jaga neraka. Kan? Yang dia sisi dia ada api tu neraka sebenarnya. Neraka. Dan dia pusing pada neraka tu. Neraka dah ada sekarang. Sebab dia jaga. Dia jaga. Sebab itu ini dalil yang membantah golongan yang Mu'tazilah yang kata neraka masih belum wujud. Sebab kalau belum wujud, dia kata kalau wujud tak ada faedah. Pasal pula tak ada faedah. Dia kata kalau wujud sekarang ni mana ada faedah orang tak ada dalam neraka. Kita kata pasal apa tak ada faedah pula? Faedah bukan ditentukan oleh kepala kau. Allah Ta'ala cipta ikut suka dia, adalah faedahnya. Kita je tak tahu. Bahkan orang-orang yang berada di alam barzah akan sentiasa diperlihatkan dengan neraka kalau mereka ni banyak dosa. Itu di antara faedah lah tu. Sebab itu apa ni malaikat Malik ni jaga. Ya. Dan anak-anak kecil akan dijaga oleh Nabi Ibrahim dan mereka ini insya-Allah akan masuk ke dalam syurga Allah. Sebab itu mereka dijaga oleh Nabi Allah Ibrahim. Bukan kata neraka je dah ada, syurga pun dah ada. Syurga pun dah ada. Sebab tu taman-taman banyak tu. Rumah Nabi pun dah siap, tinggal nak masuk aje. Rumah Nabi pun dah siap, tinggal nak masuk. Dan begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengampunkan orang-orang yang sebelah badan dia teruk tadi tu dan sebelah badannya cantik dengan hanya mandi di sungai. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kita ni yang ada dosa ni. Kita ni yang confirm ada dosa ni. Kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh mandi kat sungai tu dan masuk ke dalam syurga Allah tanpa dicelup sekalipun di dalam neraka Allah, insya-Allah. Ya. Okey. Kemudian yang ke seterusnya, faedah yang seterusnya, hadis ni juga menjadi bukti yang membantah golongan yang mendakwa wali-wali mereka boleh masuk ke dalam syurga, duduk dalam syurga. Sedangkan Nabi pun tak boleh masuk sehingga Nabi wafat. Okey. Itulah di antara faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini, insya-Allah.
Jadi insya-Allah jika ada kesempatan dan waktu kita bertemu di lain masa, saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Uh, saya tengok soalan pun tak ada. Insya-Allah. Ni. Ni satu lagi. Ada satu soalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum seorang guru yang dibayar gaji menerima hadiah? Okey. Guru ni dia ada gaji. Jadi tengok hadiah apa yang nak diberi itu. Kalau hadiah yang dianggap sebagai hadiah yang kecil yang telah diterima uruf sebagai itu tidak mengganggu dia punya bias, maka tidak ada masalah. Tidak ada tidak ada masalah. Tapi kalau hadiah itu hadiah yang besar sehingga boleh menjadikan dia bias, maka hadiah itu perlu ditolak. Ini disebut sebagai hadayal ummal. Hadiah-hadiah pekerja-pekerja kerajaan yang telah dibayar gaji. Kecuali kalau hadiah tu telah diberi oleh orang yang memang pernah memberi hadiah pada kita sebelum kita menjawat jawatan tu. Yang tu tidak menjadi masalah. Maksudnya kita dah ada hubungan dengan dia awal lagi. Contohlah macam saya kan, saya dah jadi rektor universiti. Saya berkawan, sebelum saya jadi rektor, saya dah berkawan dengan satu orang. Dia selalu bagi hadiah kat saya boleh terima. Tapi untuk penjawat awam ni sebenarnya dia ada limit dia. Tuan boleh tengok dalam garis panduan SPRM, ada had dia. Yang mana lebih pada had tu, ada borang yang perlu diisi, ada perlu bagi tahu pada ketua jabatan dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana nak ukur orang tu benar-benar pandai tafsir mimpi? Kalau dia tafsir tu tengok betul-betul kena. Dia pandai. Ha. Eh? Kedua, adakah Nabi mengajar kita untuk mentafsir mimpi atau ia hanyalah pemberian kepada orang tertentu? Nabi tak ajar secara spesifik lah. Dia macam anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada firasat-firasat. Orang soleh ni ada sebahagian yang Allah Ta'ala beri kelebihan tu. Dan mimpi ni, mungkin satu mimpi yang simbolik yang sama, tapi tafsiran dia berbeza. Boleh jadi juga. Kan? Contoh mimpi cabut gigi. Mungkin dekat budaya lain makna baik. Tapi budaya kita macam ada orang nak mati. Ada waris-waris yang nak meninggal dunia. Begitu. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada manusia. Tapi adalah ulama-ulama yang menulis tentang mimpi ni. Antaranya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dia menulis tentang mimpi. Tapi ada satu kitab mimpi itu Tafsirul Ahlam. Tafsir mimpi ditulis oleh Ibn Sirin. Tapi kitab tu sebenarnya nisbahnya tidak sahih daripada Ibn Sirin. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada semua yang memberikan soalan. Terima kasih banyak kepada Tafaqquh Fiddin. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Jumpa lagi insyaAllah pada kuliah akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.